Masa saya berumur 10 tahun tu, benda ni yang takkan pernah saya lupa lah cerita ni. Sebab kan time tu saya dan rakan-rakan pergi ke suatu rumah. Okey. Satu rumah yang berdekatan dengan rumah saya. Oh, di kampung lah. Di kampung saya, di taman saya. Lepas tu saya dan kawan-kawan saya memberanikan diri memasuki rumah yang telah lama tiada orang. Tak ada penghuni. Tiada penghuni. Okey, rumah ditinggalkan lah. Ditinggalkan selama dah 4-5 tahun macam tu. Saya dan kawan saya time tu tak berfikir panjang. Tak fikir panjang, menyeru alam gaib tu. Apa buat paranormal ke apa ni? Time tu berumur 10 tahun, tak ada fikir apa, tak ada fikir panjang, menyeru hantu tu datang. Lepas tu dalam masa yang sama, masa 12.30 malam tu, masa kita menyeru hantu, mana kau, hantu keluar lah apa semua, memang lah tak ada takkan keluar lah. Tapi selepas saya balik daripada rumah tu, ada benda yang mengikut saya. Start tu lah saya telah rasa macam diri saya kena rasuk. Diri saya sendiri kena rasuk. Dan time tu dan lepas saya sampai rumah tu kena rasuk, saya tak sedar diri saya kat mana. Sampai rumah tu pensan ke apa? Saya pensan. Pensan tu bangun, saya dah kena rasuk. Jadi ni lah. Saya tak tahu jadi time tu dekat rumah dah dalam tu kat rumah, family saya dah penuh, baca Yasin apa semua untuk saya. Time tu saya memang memang tak tahu kat mana lah. Memang jiwa dah tak ada. Bukan jiwa seorang manusia lagi lah. Jiwa jin lah cakap. Apa kejadian dia tu? Cerita ni. Kejadian dia macam ni. Saya tumbuk dinding. Kepala saya hantuk dinding. Time tu memang betul mengacau. Saya tumbuk semua segalanya. Lepas tu saya tertampar akak saya. Sebab time tu memang pemikiran saya dah tak boleh nak berfikir. Family saya cerita yang dalam rumah saya tu memang ada benda yang mengikut saya. Dan memang dari dulu lagi daripada mak saya duduk situ, memang dah ada benda dalam rumah saya. Rumah ni hang cerita ni rumah hang ataupun rumah yang masih tadi?